Uh. Oke guys, assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Rizal. Oke, hari ini saya nak share ni menu baru tau. Menu ni tak ada dekat kedai, tapi kita buat menu ni lah kat sini. Oke, menu apa? Korang tengok video ni sampai habis. Kemudian jangan di skip, kemudian baru komen. Oke, ada ayam kita yang dah potong, yang dah bersihkan semua. Kemudian kat sini bawang putih, bawang holland, cili benggala merah, hijau, daun bawang, cili koreng. Oke, sekarang jom masak. Post minyak, kita panaskan minyak dulu. Oke, kemudian baru kita masukkan ayam. Nah, kita tumis dulu sekejap. Bawang putih 15 bawang putih. Kemudian bawang holland. Bawang holland ni kita potong besar sikit. Potong dadu tapi besar Oke, bahan ni kita tumis dulu. Masuk dalam. Sekejap. Oke, bila ayam dah separuh masak, kita buang minyak banyak kan. Kita keluarkan minyak sikit. Sekarang kita potong bahan-bahan dia. Daun bawang. Kemudian cili benggala yang hijau. Kemudian yang merah. Kita taruh sini. Oke, sini bahan dia. Ada cili kering. Sekarang jom kita masuk. Bahan semua taruh dalam, masuk. Dan kita tumis sekejap. Itu dia guys. Oke, untuk perasa sedikit kicap golden mutton, sedikit kicap soya, lemak masin, kicap manis. Biar kita tumis lagi juga. Untuk perasa sos tiram, gula sikit, aji sikit, kicap sotong. Sekarang baru kita buka api. Air kita tak payah taruh Kalau yang pedas boleh taruh lagi cili padi. Oke, tutup api. Ayam cili koreng kita dah siap. Oke, boleh kita hidang. Oke, sekarang kita nak hidang. Nampak menyelerakan guys. Oke guys, inilah dia ayam masak cili kering, menu baru. Korang boleh cuba dekat rumah ataupun boleh cuba dekat kedai, boleh jual, boleh berniaga. Saya halalkan. Oke, selamat mencuba. Macam biasa, korang like, komen, support sikit dengan follow, share. Bye bye. Assalamualaikum.